Saya Husna Biha. Dan saya Hosanis. Kami berdua berada di arena SMK Tun Hussein On. Kenapa kita berada di sini, Anis? Hari ini kita akan mengadakan kempen Jom Derma Darah. Jadi, kita akan tengok perjalanan kempen Jom Derma Darah. Saudari Syuhada, adakah ini kali pertama anda menderma darah? Sebelum ni saya tak pernah jadi penderma dan hari ini saya layak menjadi seorang penderma. Selamat sejahtera. Sekarang saya bersama salah seorang penderma. Boleh perkenalkan diri? Salam, saya Shoban. Saya adalah alumni Form 6 TKB 2022 hingga 2023. Dan ini adalah kali ke-8 saya dengan member saya. Saya rasa bangga donate this blood, my blood. Yep. Okay, thank you. Okay. Adakah ini pertama kali saudara menderma darah? Kali ini adalah kali pertama untuk saya menderma darah. Perasaan? Perasaan yang pertama, kata jarum tu kan cucuk kat tangan saya rasa tak sakit. Ahli jawatan kuasa bagi projek ini. Saya Tilusyon Wadibalu, selaku naib pengerusi projek ini. Apakah objektif bagi program derma darah ini? Adalah untuk menggalakkan murid-murid derma darah supaya bekalan darah di hospital lebih banyak, and then komuniti yang sekeliling sekolah ni pun ada join program ni. Terima kasih kepada semua yang sudi menyumbang darah anda pada hari ini. Itu sahaja perjalanan kempen Jom Derma Darah. Jumpa lagi tahun hadapan.